Assalamualaikum semua. Especially untuk player-player. Sekarang kan musim cuti sekolah. Jadi, some club dia berehat kan sekarang. So, dia akan buka balik in January or February. Dia, apa yang saya nak pesan pada adik-adik semua, uh, rehat-rehat juga, tapi janganlah sampai rehat tu sekadar tidur bangun, meniarap depan TV, menghadap handphone 24 jam. Janganlah macam tu. Sebab dalam tempoh sebulan atau 2 bulan kamu berehat begitu, dia akan berimpact kepada badan. Kekalkan hidup yang aktif. Buat latihan-latihan ringan dekat rumah. Antara latihan yang boleh buat contohnya shuttle run. Shuttle run, that's good. Hanya memerlukan ruang yang kecil sahaja. Tak ada marker lah coach. Come on lah. Marker ialah penanda. Memanglah kalau korang tak ada marker yang coach duk guna dekat padang tu, fine, tak apa. Ambil kertas, gumpal pun boleh buat sebagai marker. Ambil botol mineral yang kosong tu, boleh buat sebagai marker. Boleh. Dan latihan lagi juggling. You boleh buat timbang-timbang bola, sepak bola dekat dinding to improve you punya first touch and also you punya ball control. Tak ada bola lah coach. Bola ni tak perlu beli yang branded. Beli yang kat kedai runcit pun tak apa. Yang penting, the key thing is you buat latihan supaya your touch tak hilang, you punya body tak lemau bila buka nanti. Okay? Sekarang ni bukan zaman alasan. Sebab you boleh buka YouTube anytime saja. You boleh cari latihan-latihan yang sesuai. Macam kita masa PKP dulu, ingat tak? Siapa yang pernah melalui zaman PKP yang kena buat latihan dekat rumah sendiri, you do exactly that supaya badan keep active. Okay? Supaya kita buka season baru nanti, kita masih lagi mempunyai momentum yang sama, kekuatan yang sama, minda yang sama. InsyaAllah kita boleh hadapi season baru dengan baik. Assalamualaikum.